Yang berdiri ya geng, ujungnya belum pokok ya kah, macam orang depannya yang berdiri ya, depan Joker tadi ya, depannya Joker geng ya, Joker Sam dengan Bejal dekat belakang. Thank you yang dah join. Aku tengok macam ada rumah geng dalam tu geng. Cuba kalau orang tengok, nampak macam rumah tak? Macam ada rumah geng. Rumah cantik. Rumah cantik geng. Kot-kot istana dong geng. Ada istana dalam tu, cantik geng. Terima kasih yang tapping-tapping. Macam sungai kan depan tu. Kebun tu. Luas pak tempat tu. Ya, sungai ke depannya. Macam sungai je. Terima kasih. Oh, tempat ni luas geng. Saya memang tak pernah lah masuk dekat sini geng. Tak pernah masuk sampai sini. Bukan sungai geng. Bukan sungai sini geng. Ada bunyi geng. Ayalah, kontainanya hilang. Hilang dah. Ya. Mati ya? Sekejap Cuba. Cuba. Sampah itu adalah sebuah kebun. Di dalam kami research di dalam map tadi. Dalam map kita ini Wih, apa ya? Boleh follow geng. Baju ke trek. Baju ke itu masuk. Ya dah. Betul lah. Betul lah apa yang tadi. Ada bau lain geng. Ada bau lain. Pelik bau ni geng. Wih. Okay. Ada bunyi geng. Ada bunyi geng tepi saya geng. Ada bunyi, ada bunyi. Jap. Ni kita macam dah termasuk satu tempat geng. Ni macam satu tempat kita dah masuk geng. Ya geng, aku punya lampu ni beragam pula geng.
Ni dekat sini ada bunyi dia, geng. Dekat depan aku. Ada bunyi, geng. Apa tu, geng? Tempat apa? Si tahu tempat apa tu? Kita buka MF tu. Ada, geng. Tapi dalam tu ada bunyi, geng. Dalam tu seperti ada bunyi. Aku nak fokus tu dia, geng. Tu pohon pokok ke apa, geng? Bangsol. Oi, Ada benda kat depan kita kan. depan kami nak. Warna hitam kan. Ha. Ni ada bunyi situ. Ni depan aku situ ya. Ada barang hitam depan saya, geng. Kau nampak tu, geng? Buat jaga-jaga sebabnya bercampur bang. Bercampur. Ya ada kan benda yang hitam dengan benda yang putih. Ya, bercampur ah. Kemudian kan ada macam bercampur lah. Yang ada tempat-tempat dia bang. Salam. Waalaikumsalam. Rashida. Macam ni apa? Belakang bina. Sini tu, bang. Ah, tu dekat Matang tu, area Matang. Jalan Salam masuk dalam lagi. Ah, tu ada rumah dalam tu. Kami masuk je jalan tu, jalan raya. Boleh masuk sebuah kereta je. Bantaru. Bini Ancus. Thank you, Dashe. Thank you, Ade. Depan kami tu, geng. Kita orang nampak sih ada sosok hitam depan kami situ. Betul-betul depan kami situ. Okey, kita akan pantau melalui CCTV je lah. Sebab depan berdepan Abang Klon tu menakjubkan gila. Thank you Jim like. Iya, habis kaca kursi ya. Dia dapat kaki kursi. Beri ya. Macam ni tu. Apa? Ini ya. Thank you Jam rumah sih dah. Lemah. Betul lah. 2 atau 3 kali besar badannya dari diri bro. Barang kah? Barang Okey, baik. 2 atau 3 kali besar badannya dari diri. Yang didengar kita tadi suara orang lelaki lah. Dia benda yang hitam tadi. Dia pandai. Yang pandai tukar. Ini kan pandai berubah. Pandai berbulu macam-macam. Ya Pak. Enggak ah, nunggu dah ya. Bapak baik tu nyangkit lagi tiba-tiba bisa pala. Padahal benda pada macam mau. Memang. Contoh lah. Yang kita 3-4 orang tu nak. Tiba-tiba tu dekat chair banjai ada. Oh ya. Belum tempat tu lah. Bukan lain ni. Bukan lain nak kakak-kakak nak acong-acong bukan tempatnya. Bukan tempat sedaknya tu. Bukan tempat sidak. Ini memang tempatnya lain. Kenapa betul tak betul tak tahulah. Telinga ni macam mendengar bunyi suara dia Ayah.
Teguh itu. Dekat dia. Kau cik dekat. Nampak cik yang batang putih kecil lah. Nah, Ya. Dari dia. Kan cik jauh dengan apa nama lorong masuk ke jambatan lama tempat sidak main dekat dalam kan. Kan ya. Musik semak depan ya mau masuk dalam ah. Masuk ke dalam ah. Semak dalam. ya semua. Semak tak salah. Masuk dalam ah kejah pun dalam ah. Cubalah bagi kamu orang ni sambut kamu orang dengan baik masuk kan. Apa tu hantar pulang balik kan. Bagi tengok tempat. Assalamualaikum selamat malam. Waalaikumsalam PPC. Tunjukkan kehadiran kalian. Tentulah aku dulu dengan tin nama dekat di Semenanjung. Dekat Jalan Sahala. Kamu punya tin Sebuah kebun terbengkalai ya. pada sampah dia Sarawak Punya Jalan Sahala. Ujung sekali tu adalah kebun macam kebanyakan terbengkalai. orang selalu sebut macam okey orang hilang lah. Pada kapok kerana sebenarnya bunian ni sebenarnya ni tak kacau manusia sebenarnya. Kalau dia tidak ngelak dia manusia. Dan selalu tapuk manusia tu nak melata hitam apa nama jembalang tanah oh. Benda dia. Silo mata main dengan CCTV. Silo. Oh, tu terang macam terang lampu terang. Ya okey. Yang selalu jadi Ambil lain warnanya biru. kekeliruan yang dipersalahkan lalunya. Tapi ada jugalah. Ada juga yang Ya terpaksa silo macam nanggam tin ya. Lagipun tempat yang difokus tu. tin kan ada ni. Dah nampak yang berdiri hitam. Islam dengan Ah. Islam lah. Tu berdiri. Tu lo yang hitam ke hitam. Walaupun dia bunian tetap jin juga. Betul. Lagi bunyi ya. Ya. Ada apa? Dengar tak? Tak tahu telinga ni budak kecil, budak lelaki memanggil nama. Dia panggil mak. Betul tak betul tak tahulah. Slide besar tu awal-awal dah kuat. Dari ujung sini lagi. Boleh ambil ke jalan? Tinggal pang kita orang. Sudah. Double check. Kursi saya tempat tak? Okey, jom. Ada bandi ada air juga berdiri tu.
dia tak boleh masuk ke sini. Kenapa? Saya tahu. Kita masuk ke sini. Dia masuk. Kaki dia kumpul kasut ni. Dia mana ada kasut mana ada peta. Ini dah dapat masuk ke dalam mak. Apa nama dia ni, geng? Okang. Kukang ah. Okang. Kukang. Turun kau? Oh, benda tu. Datuk. Boleh tajam. Tajam ni nak aku nak. Hai geng. Si anak ni mak Ada anak ada lah mak Oh, dah lagi besar lah. Dah, tu anaknya tu. Anak besar lah, anak mak besar. Anak ni kalau sedih muka Aduh, ni mak lah. Mau ikut dah? Kawan dengan pusat di rumah kan? Kesian lah. Ni maknya. Dah jauh dah nampak matanya. Slow yang musim badan. Slow ya. Ya tu memang slow jalan. Tutup dia lampu hilang itu. Kukang. Ada mak yang dulu. Ni tak jauh, tak jauh dengan mak lah. Cik jauhnya dengan maknya. Susah nak jumpa benda macam tu. Susah tu jumpa tu. Kalau di kampung tu dah nak tangkap tu. Dia bukan laju lari. Dia slow je jalan. Tapi binatang ya, binatang perlindungan apa? Binatang yang dilindung. Dapat di ini pelihara. Kali saya dapat masuk dalam. Si sampai dalam. Keluar sekejap asal. Masuk ke lama. Kita masukkan slow. Kita masukkan slow. Kayak keluar tu ada laju sikit. Gelap. Kegelapan. Tak ada wayar saya nunggu situ lah. Dah nutup. Lepas tu dah buka wayar. Habis batu-batunya ayah itu sepak. Dah sampai dia. Sampai area base dah. Dah orang. Tu pun macam sama aja muka tadi, geng. Tu. Ke pintu kereta tu, geng. Sekejap. Okay, simpan barang. Selama 3 jam. Aku mau 100k. Tap-tap je. Mau sampai 100k. Okay, sampaikan 100k.
Panas. Rendah ke kau? Bangun kasih ya. Ke atas rendah. Ke atas. Panas. Sampai pergi. Auto. Lembek lah.